Berita buruk melanda skuad Johor Darul Ta'zim menjelang perlawanan menentang Al-Ahli Saudi FC. MVP Arif Aiman Hanafi dilaporkan mengalami satu lagi kecederaan semasa latihan. Khabar angin yang bertiup menjelang perlawanan besar antara Johor Darul Ta'zim dan Al-Ahli Saudi FC telah mencetuskan kebimbangan yang mendalam dalam kalangan penyokong setia pasukan Harimau Selatan, khususnya apabila tumpuan utama terarah kepada bintang muda sensasi, Arif Aiman Hanafi, yang dikatakan mengalami masalah kecederaan ketika sesi latihan terakhir pasukan, sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi mengenai tahap kecergasan sebenar beliau menjelang perlawanan penting tersebut yang dianggap sebagai antara aksi paling dinanti-nantikan musim ini. Perkhabaran ini pada awalnya tersebar dengan begitu pantas di pelbagai platform media sosial, dengan ramai penyokong dan pemerhati bola sepak berkongsi kebimbangan mereka seolah-olah situasi yang dihadapi oleh Arif Aiman adalah sesuatu yang serius dan berpotensi menjejaskan keseluruhan perancangan taktikal Johor Darul Ta'zim, walaupun hakikatnya banyak maklumat yang beredar tidak disahkan dan hanya berdasarkan pemerhatian ringkas terhadap sesi latihan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenar pemain tersebut. Sebenarnya, Arif Aiman sebelum ini memang pernah mengalami kecederaan hamstring yang agak serius sehingga memerlukan rawatan intensif serta tempoh pemulihan yang panjang, dan keadaan tersebut sememangnya memberi kesan besar terhadap tahap kecergasannya sebagai seorang pemain yang sangat bergantung kepada kepantasan, kelincahan, dan keupayaan melakukan pecutan berulang kali sepanjang perlawanan, menjadikan proses pemulihannya perlu diurus dengan penuh berhati-hati oleh pasukan perubatan. Dalam tempoh pemulihan itu, pasukan perubatan Johor Darul Ta'zim telah mengambil pendekatan yang sangat sistematik dan berhati-hati bagi memastikan pemain muda ini tidak kembali terlalu awal ke dalam latihan intensif sehingga berisiko mengalami kecederaan berulang, di mana setiap sesi latihan yang diberikan disesuaikan mengikut tahap pemulihan semasa beliau termasuk latihan individu, pemantauan fisioterapi, serta ujian kecergasan berkala yang dilakukan secara teliti. Menjelang aksi menentang Al-Ahli Saudi FC, Arif Aiman dilihat sudah mula kembali bersama skuad utama dalam kem latihan pasukan, dan kehadiran beliau sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada para penyokong yang sebelum ini risau akan kehilangan pemain utama mereka, walaupun pada masa yang sama masih terdapat tanda tanya besar mengenai sama ada beliau benar-benar sudah bersedia untuk beraksi pada tahap kompetitif yang tinggi. Dalam beberapa sesi latihan terkini yang dilaporkan oleh pihak media dan pemerhati, beliau dikatakan hanya menjalani latihan ringan dan lebih banyak menghabiskan masa bersama fisioterapis pasukan berbanding menyertai latihan penuh bersama rakan sepasukan, satu pendekatan yang lazim bagi pemain yang berada di fasa akhir pemulihan tetapi masih memerlukan pemantauan rapi sebelum dibenarkan kembali ke aksi sebenar. Khabar yang mengatakan bahawa beliau mengalami kecederaan baharu sebenarnya belum disahkan oleh mana-mana sumber rasmi atau pihak pengurusan pasukan, dan besar kemungkinan ia berpunca daripada salah tafsir terhadap situasi beliau yang masih belum mencapai tahap kecergasan optimum, sekaligus menunjukkan betapa mudahnya spekulasi boleh tersebar tanpa fakta yang kukuh dalam era digital masa kini. Bagi sebuah pasukan seperti Johor Darul Ta'zim yang mempunyai reputasi besar dalam arena bola sepak serantau, kehilangan pemain seperti Arif Aiman walaupun untuk tempoh yang singkat tetap memberi impak yang signifikan terhadap corak permainan pasukan, memandangkan beliau bukan sahaja berperanan sebagai pemain sayap utama tetapi juga sering menjadi pencetus kepada gerakan serangan berbahaya melalui kreativiti serta keupayaan teknikal yang tinggi.
Namun begitu, kekuatan Johor Darul Ta'zim tidak hanya bergantung kepada seorang pemain semata-mata kerana mereka memiliki barisan pemain yang berkualiti dan berpengalaman, yang mampu mengisi kekosongan sekiranya diperlukan, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kepada jurulatih untuk merangka strategi yang sesuai berdasarkan situasi semasa dan tahap kecergasan pemain yang ada. Perlawanan menentang Al-Ahli Saudi FC dijangka menjadi satu ujian yang sangat mencabar kerana pasukan lawan turut memiliki barisan pemain yang berkualiti tinggi serta pengalaman luas di pentas antarabangsa, menjadikan setiap keputusan berkaitan pemilihan pemain termasuk status Arif Aiman sebagai sesuatu yang perlu dipertimbangkan dengan teliti oleh barisan kejurulatihan. Sekiranya Arif Aiman diturunkan dalam perlawanan tersebut, terdapat kemungkinan besar bahawa beliau hanya akan digunakan dalam tempoh masa yang terhad, sama ada sebagai pemain gantian atau dimasukkan pada separuh masa kedua, satu strategi yang sering digunakan untuk mengurangkan risiko kecederaan berulang sambil tetap memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh pemain tersebut. Dalam bola sepak moden, aspek pengurusan kecergasan pemain menjadi semakin penting dan kritikal kerana jadual perlawanan yang padat menuntut pemain berada pada tahap fizikal yang optimum sepanjang musim, dan mana-mana pasukan yang gagal mengurus perkara ini dengan baik berisiko kehilangan pemain utama pada saat-saat penting. Arif Aiman sendiri dikenali sebagai seorang pemain yang mempunyai disiplin tinggi dalam menjaga kecergasan serta komitmen yang kuat terhadap proses pemulihan, sesuatu yang membantu mempercepatkan proses beliau untuk kembali ke tahap terbaik walaupun pernah melalui kecederaan yang mencabar sebelum ini. Sokongan daripada penyokong setia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi semangat kepada beliau, dengan ramai yang terus memberikan kata-kata dorongan dan harapan agar beliau dapat kembali beraksi dengan cemerlang dan membantu pasukan mencapai kejayaan dalam perlawanan yang akan datang. Dalam masa yang sama, jurulatih Johor Darul Ta'zim perlu membuat keputusan taktikal yang bijak dan seimbang antara keperluan jangka pendek untuk memenangi perlawanan dan kepentingan jangka panjang untuk menjaga kesihatan pemain, terutama bagi pemain penting seperti Arif Aiman yang mempunyai peranan besar dalam pasukan. Perlawanan ini bukan sekadar tentang mencari kemenangan semata-mata tetapi juga melibatkan perancangan strategik jangka panjang yang memerlukan pertimbangan mendalam terhadap setiap aspek termasuk kecergasan, taktikal, dan psikologi pemain yang akan diturunkan. Bagi Arif Aiman, situasi ini boleh dianggap sebagai satu ujian besar dalam kariernya sebagai pemain profesional, namun pada masa yang sama ia juga merupakan peluang untuk membuktikan ketahanan mental dan fizikal beliau dalam menghadapi cabaran yang sukar. Sekiranya beliau berjaya kembali beraksi dan memberikan impak positif dalam perlawanan tersebut, ia pasti akan menjadi satu kisah kebangkitan yang memberi inspirasi bukan sahaja kepada penyokong Johor Darul Ta'zim tetapi juga kepada peminat bola sepak di seluruh negara. Apapun keadaannya, perhatian kini tertumpu sepenuhnya kepada pengumuman senarai kesebelasan utama yang akan dibuat sebelum perlawanan bermula, kerana di situlah segala persoalan mengenai tahap kecergasan Arif Aiman akan terjawab dengan jelas. Kesimpulannya, walaupun khabar kecederaan ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penyokong, situasi sebenar mungkin tidaklah seteruk yang disangka, dan Arif Aiman masih mempunyai peluang untuk diturunkan walaupun mungkin tidak berada pada tahap terbaiknya sepenuhnya. Perlawanan menentang Al-Ahli Saudi FC tetap dijangka berlangsung dengan penuh debaran dan intensiti tinggi, dan sama ada Arif Aiman berada di atas padang atau tidak, Johor Darul Ta'zim pasti akan berjuang habis-habisan demi mencapai keputusan terbaik serta mengharumkan nama pasukan di pentas yang lebih tinggi.